4 langkah kalahkan nafsu mengikut sains dan disiplin. Korang rasa nafsu tu terlalu kuat ke sampai tak boleh nak lawan? Sebenarnya masalah kita ni bukan pasal keinginan semata-mata, tapi otak kita ni dah kena hijack. Setiap hari bila kita bangun tidur contohnya, kita terus capai phone, kita scroll, kita cari yang something kita panggil sebagai chip dopamin yang kita boleh sifatkan sebagai satu keseronokan yang murah. Bila kita dah biasa dengan rangsangan yang tinggi, hidup yang normal jadi dah bosan. Jadi masa itulah nafsu jadi mustahil untuk kita lawan. Jadi langkah pertama bukan kita nak lawan nafsu tu, tapi kita lawan ketagihan. Kita hentikan ketagihan dopamin tadi yang bagi nafsu tu makan. Jadi ada beberapa langkah. So sini saya nak sharekan ada 4 langkah. Langkah pertama, kita reset dopamin tadi. So jadi untuk 7 hari yang akan datang ni, cuba buang semua sumber chip dopamin. Tidak ada lagi media sosial, tidak ada lagi scrolling tanpa hala tuju, tidak ada lagi binge watching. Jadi bila kita berhenti bagi otak kita ni keseronokan yang segera, otak akan kembali kepada tahap baseline yang asal dan benda biasa akan mula rasa bermakna semula. Ini bukan sekadar kita bagi detox, ini adalah pengisytiharan perang terhadap kelemahan diri kita sendiri. Langkah kedua pula, kawal input. Kawal apa yang masuk dalam mata kita. Korang tak boleh nak harapkan disiplin tu muncul kalau korang sibuk tengok reel yang menjolok mata ataupun thumbnail yang penuh so-called godaan. Setiap image yang korang tengok akan tinggalkan kesan dan lama-lama ia akan jadi tabiat. So bersihkanlah feed yang ada kat phone korang sekarang. Apa yang korang nampak akan bentuk apa yang korang fikir, dan apa yang korang fikir akan bentuk tindakan korang. Jadi jangan jemput godaan yang masuk kalau kita tak nak berperang setiap hari. Langkah ketiga, bila desakan ataupun urge tu datang, jangan berunding. Ramai orang gagal sebab mereka mula fikir, alah kejap-kejap je, alah last lah, kasih chance lah, sekali ni je. Dia berunding kan. Jadi berunding ni maksudnya kita dah menyerah kalah. Bila rasa tu datang, urge tu datang, terus gerak. Kita bangun, kita basuh muka, kita keluar rumah, kita jogging, kita buat push up, kita buat workout dan sebagainya. Maksudnya kita pecahkan corak pemikiran tadi tu serta-merta, immediately, jangan bagi peluang. So desakannya tadi, urge tadi, dia datang sekejap je, dia takkan kekal lama. So kalau kita ignore, kita tak bagi dia makan, dia akan hilang. So tindakan kita tadi akan membunuh sebarang proses perundingan yang tak perlu. Okey, seterusnya langkah nombor 4, ganti dengan tujuan. Gantikan kekosongan tadi dengan tujuan hidup. Kebanyakan orang tewas bukan sebab nafsu dia kuat, bukan, tapi sebab hidup mereka kosong. Nafsu tadi datang bila kita tidak ada matlamat nak dikejar ataupun tak ada kemahiran yang kita nak bina. So kalau kita tak bagi otak kita fit bentuk misi, bentuk matlamat, bentuk cabaran untuk ditempuh, dia akan cari something yang kita panggil sebagai keseronokan. So kita carilah apa-apa hobi atau cari satu obses atau matlamat dalam hidup kita untuk masa depan, supaya yang lebih menarik, supaya kita tidak lagi terikat menjadi hamba nafsu tadi. So sebagai penutup, matlamat kita ni bukan kita nak buang nafsu tadi, sebab ia sebagai fitrah kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk yang biologi, yang ada akal, kita ada nafsu. Tapi kita nak disiplinkan nafsu tadi, dan akal kita ni dapat kuasai nafsu tadi. Seterusnya ambil balik kawalan hidup kita supaya dikuasai oleh akal, bukan dikuasai oleh nafsu. Wallahu a'lam, itu yang saya boleh kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.